Di Sungai Buloh, Selangor, sebuah kilang pemasangan motosikal elektrik hangus dalam kebakaran petang semalam. Kejadian berlaku sekitar jam 6 petang semalam, menyebabkan kemusnahan sekitar 80% premis terbabit. Kebakaran itu menggemparkan orang ramai setelah api marak serta asap tebal dilihat dari jarak jauh. Pihak Bomba Selangor menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian sekitar jam 6.49 petang semalam. 4 unit FRT dan 3 unit water tanker ke lokasi dengan keanggotaan 40 orang pegawai dan dibantu daripada PBS Bukit Mahkota Ceras dan PBS Kepong. Api berjaya dikawal kira-kira jam 8.30 malam. Kerja-kerja pemadaman api giat dilakukan sehingga tengah malam tadi. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan melibatkan mangsa setakat ini.